Salam sejahtera dan welcome back to my channel. Anda ditipu ejen, salahkan diri anda. Okey, video ni hanya kepada warga negara asing yang sering komen dekat live TikTok saya dan YouTube saya. Mereka ditipu ejen. Apa yang mereka kena buat? Okey, walaupun saya dah bagi tahu banyak kali berkenaan ejen dan pembuatan permit. Okey, sebelum tu kepada yang menonton yang belum subscribe channel saya, tekan butang subscribe kat bawah dan subscribe dulu kerana subscribe tu gratis dan kamu sentiasa akan dapat notification daripada saya. Okey? So, Kerajaan Malaysia ataupun JIM telah menasihatkan ataupun telah mengeluarkan kenyataan media tidak ada ejen dalam urusan membuat permit. Dan saya pun banyak kali dah ceritakan, kongsikan, beritahu dan nasihatkan kamu tidak ada ejen dalam urusan membuat permit kerja atau lain-lain urusan immigration. Okey, walaupun saya dah cakap banyak kali, berbuih mulut saya dah beri informasi, kamu masih tidak mau dengar dan kamu masih ikut diri kamu, ikut cara kamu untuk memudahkan urusan kamu tanpa memikirkan risiko yang kamu akan hadap. Okey, akhirnya apa? Kamu percaya ejen, kamu tak kenal siapa majikan, kamu bayar duit dengan ejen, akhirnya ejen tipu duit kamu dan lari macam tu. Mungkin ejen ada pujuk kamu. Okey, kamu ada majikan nak buatkan permit, kamu nak tak? Kamu pun kata okey boleh, saya boleh saja bayar berapa? 5,000, 10,000. Kamu sanggup bayar duit macam tu. Last ejen ambil duit, hilang macam tu. Okey? Ada juga mengatakan, tuan saya ikut ejen, okey, semua berjaya dan permit pun dapat. Okey, ada ejen memang dia membantu majikan-majikan sebab bukan semua majikan yang pandai untuk buat permit. Okey, bila majikan tak pandai buat permit, mungkin majikan tu dia ada wakil-wakil yang tolong membuatkan permit untuk kamu. Itu tak ada masalah. Yang masalahnya apabila kamu sendiri tidak ada majikan, kamu sendiri pergi cari ejen, bayar duit dan kamu ditipu. Lepas tu kamu nak salahkan orang lain. Okey? Ada satu pepatah yang mengatakan, jangan marah orang menipu, marahlah diri sendiri yang tertipu. Kenapa? Sebab kamu ni tak mau selidik, suka dengar cakap orang, suka buat keputusan sendiri. Kamu kena tahu, kamu orang asing duduk di negara sini, kamu perlu tahu peraturan-peraturan yang ditetapkan. Okey, namun kamu buat tindakan kamu sendiri, fikir hal sendiri, tak nak dengar cakap orang. Walaupun banyak informasi-informasi yang saya dah kongsikan di TikTok saya, di YouTube saya, tapi kamu tak nak tengok, kamu lebih percaya kepada ejen-ejen di luar. Akhirnya apa jadi? Kamu ditipu. Apabila kamu ditipu, kamu tak dapat permit, kamu patilah. Kamu janganlah mempersoalkan, saya dah bayar tapi saya ditipu ejen, bukan salah saya. Kalau saya, itu adalah salah kamu. Kenapa kamu dengar cakap ejen walaupun dah cakap tidak ada ejen? Okey, kamu yang sendiri buat keputusan, kamu sendiri yang pergi bayar, kamu sendiri seolah-olah yang dah tahu semua undang-undang Malaysia, kamu sendiri buat, tanggunglah sendiri. Okey, so kepada yang dah menonton video ni, jangan lupa tekan butang subscribe. Sebab apa? Banyak informasi yang saya berikan secara gratis di sini, kamu kena ambil tahu untuk kamu punya keselamatan di sini. Bukan untuk orang kata apa tahu. Alah, tak payah dengar lah, kita ikut cara kita. Terpulanglah kepada kamu nak ikut cara kamu. Kalau dah tipu, jangan cakap ampun pak, ampun bu, please help me, I don't know. Jangan. Kamu sebagai orang asing kena ambil tahu apabila berada di luar negara, apa boleh buat, apa tak boleh buat. Ilmu sudah saya kongsikan, petua sudah saya kongsikan, tips sudah saya kongsikan, terletak di tangan kamu, dengar atau tak dengar. Okey? Jangan lupa untuk subscribe dan kita jumpa di video akan datang. Terima kasih.